Hmm, sedapnya. Hmm. Hai, Assalamualaikum. Syahbul kat sini. Hari ni Syahbul nak buat benda paling best sekali, dessert paling mudah dan senang untuk korang buat. Tapi yang specialnya, kita akan pakai biskop, kita pakai whipping cream dan juga kita akan pakai paste pandan. Paste pandan ni dekat BIH kita ada macam-macam. Kita ada pandan lah, kita ada kacang lah, kita ada kaya lah. Ni semua memang sangat-sangat sedap, premium dan berkualiti. Tapi bukan setakat filling je boleh pakai untuk resepi ni. Jadi boleh buat dessert lain juga. Jom kita Syahbul nak tunjuk macam mana. Okey, kat sini ada bahan-bahan yang Syah akan buat lah. Dan kita akan pakai special yang boleh dapat dekat BIH. Cup dessert ni, cup dessert ni memang kualiti yang paling bagus dekat BIH dan food grade safe. Itu yang penting. Okey, kita ada biskop, white chocolate, paste, gula, kita ada whipping cream kita ada susu dan kita ada fish gelatin. Yang ni halal tau. Yang ni dibuat daripada ikan. Fish gelatin ni susah nak cari. Sebab apa? Kebanyakan resepi zaman sekarang semua pakai gelatin. Okey? So nak dapatkan fish gelatin ni boleh datang ke BIH. Okey, sekarang kita akan mulakan dululah. Kita akan buat kita punya base mousse. Okey, sekarang kita panaskan susu, gula dan kita punya gelatin. Okey, kita panaskan dulu. Panaskan ni sampai dia sebati dan hilang lah. Okey, bila gelatin tu semua dah cair, kita masukkan ke dalam coklat kita, white chocolate kita. Okey, white chocolate ni kita dah ada lah kat dalam tu, kita punya pandan paste. Okey, tu kita akan kacau sampai white chocolate ni betul-betul cair. Bila dia dah betul-betul cair white chocolate tu kan, dah smooth macam ni, dah tak ada ketul-ketul white chocolate, sekarang kita boleh whipkan kita punya whipping cream. Okay, whipping cream ni ni ya, kita pakai whipping cream yang ni ya. Okay, lepas tu kita pakai My Bakers. Yang ni boleh dapat dekat BIH. Cantik je whipping cream kita. Sikit lagi. Kita nak dia stiff sikit. Keras sikit. Tapi jangan terlebih pukul. Kalau terlebih pukul, sebabkan ni whipping cream yang imported, yang berkualiti, tiba-tiba you pun dapat butter pula. Jangan terlebih pukul tu je. Tengok. Okey. Bila dia ready macam ni, kita just combinekan. Make sure adunan yang kita tadi ni dia slightly, orang kata apa, slightly in room temperature lah, dia tak panas sangat. Tapi kita letakkan sikit. Kita nak assemblekan dia. Senang je bila kita assemblekan dia. Okey, mula-mula kita perlukan mangkuk yang ni. Mangkuk ni kita just letakkan base dia. Kita boleh biskop. Macam tu je. Lepas tu kita layerkan dengan kita punya mousse. Kalau nak pakai piping bag pun boleh, pakai sudu pun boleh kan. Kita layerkan je. Okey, layerkan, kita ketul-ketul sikit. Ni, tu kita tabur lagi biskop kat atas.
tu layerkan lagi. Dia bila makan tu krup. Dia tak adalah orang kata apa, satu tekstur je. Kan. Kalau nak buat preser apa-apa pun boleh. Kalau tiba-tiba nak buat ala-ala tiramisu boleh. Tapi yang penting kalau nak cari bahan-bahan, cari dekat BIH. Sebab apa? Dekat BIH ni bahan-bahan kita orang semua berkualiti. Okay. Okay, kita tapkan dia. Ni yang lastnya ni. Nampak tu. Nampak cantik ya. Okay. Nampak daripada sideways, daripada tepi. Yang ni adalah coconut. Coconut flakes ni. Sebab kan kita buat pandan kan, ala-ala rasa macam orang kata apa, inti-inti kelapa gitu. Kan. So kita dekor lah. Dekor dengan coconut flake. Yang ni dah siap toasted. Tak payah nak susah toasted. Macam tu je. Tengok dah siap. Chill kan. Lepas tu kita tengok macam mana tekstur dia lepas tu. Dah siap dah kita punya pandan mousse. Tengok tu. Bila dia dah chill kan, dia dah tak cair. Tekstur dia. Tengok ni. Tu dia. So tekstur dia macam ala-ala cheesecake sikit lah. Dia punya bau pandan, bau biskof, atau atas tu ada toasted coconut, memang sedap. Rugi kalau tak cuba. Okey puan-puan, cuba resepi ni. Sedapnya. Tak manis. Rasa pandan tu kau. Yang rasa coconut tu, and then kena dengan biskof macam ala-ala caramel. Kalau perempuan nak tuang caramel pun atas pun boleh. Ikutlah terpulang lah macam mana nak servekan dia. Tapi yang paling penting, barang-barang semua boleh dapat kat BIH. Dan yang paling best sekali, semuanya premium. Premium food grade, semuanya ada dekat BIH. So, tunggu apa lagi? Follow, like, komen. Tunggu apa Chef Bulat dengan BIH nak buat nanti. Bye.